26 Februari 2017 yang lalu, Islamic Relief Malaysia IRM telah menganjurkan Majlis Hari Penghargaan Media 2017 bertempat di Affluence Comedy Planet, Jalan Ampang, Kuala Lumpur. Majlis ini dianjurkan untuk memberi penghargaan kepada pihak media yang turut bekerjasama dengan Islamic Relief Malaysia dalam menyebarkan aktiviti-aktiviti yang dijalankan sepanjang tahun 2016. Majlis turut diserikan oleh persembahan daripada barisan artis tanah air, iaitu Kami Jadi Band, kumpulan Nasyid Raihan dan artis-artis komedi antaranya Reza Mukmin, Mat Sabah dan pemenang lawak suruh musim pertama, Daniel. Pemenang hadiah utama, Saudari Balkis Jamaluddin, Pegawai Berita Jabatan Pengarang Pertubuhan Berita Nasional Malaysia bernama. Saya syukur sangat menang tempat pertama, dapat quad ni. Saya suka daripada mula masuk tengok, belum dapat je dari jauh saya dah nampak ni dah surat cantik sangat, berseni. And then lepas tu saya syukurlah, tak sangka. Seronok sangat. Thank you. Menurut Pengarah Negara Islamic Relief Malaysia, Zarul Shafrin Zainal Abidin, beliau amat berterima kasih kepada Abdul Ghafur Art Gallery yang turut serta bekerjasama dalam menjayakan majlis tersebut. Bagi pihak Islamic Relief Malaysia dan keluarga Islamic Relief seluruh dunia, saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan jutaan terima kasih kepada Abdul Ghafur Arts dan Gallery yang alhamdulillah menjadi salah satu daripada penaja kita di dalam memberikan hadiah yang berupa lukisan, alhamdulillah, untuk Majlis Hari Penghargaan Media Islamic Relief Malaysia 2017 pada tahun ini, insya-Allah. Terima kasih. Mudah-mudahan perniagaan dan rezeki bertambah bagi Abdul Ghafur Arts and Gallery.